Salam. Ya, bye-bye. Motor kotor. Hujan 2-3 hari. Oh, lama tak pakai glove ni. Au. Ketat. Aduh, bismillah. Mari kita pergi. Berikan aku kekuatan untuk menerima yang bawa perasan. Hari ni aku pakai ini semua satu suit. Long distance aku kot. Pakai pergi kerja. Ada. Hari ni semua pakai Alpha Star. Bukan nak belagak saja je nak cakap. Dan bukan apa dia macam dia macam impian lah. Impian nak pakai full suit daripada satu brand yang sama. Macam tu lah. Macam aku nak pakai Alpha Star. Jadi aku beli glove Alpha Star, jaket Alpha Star. Semua yang aku tak beli lagi. Kasut Alpha Star. Waist bag pun Alpha Star juga. Impian bukan nak belagak saja je. Dia benda kita apa? Kita dah achieve kita dah achieve apa benda yang kita nak tu, kita rasa macam puas hati lah. Tak mesti nak kena beli barang mahal kan, betul tak? Aku dah berhasil dapat pakai satu suit ni dah kan. Lepas tu aku tak boleh beli lagi dah. Aku akan beli brand murah pula. Starfield ke Mokanite ke kan. Kita beli yang tu pula. Cukup sekadar merasa saja. Macam helmet lah. Hari ni pun pakai semua suit yang orang kata premium lah. Premium aku tak tahu lah premium macam mana premium je kan. Helmet pun pakai Xiaomi. So korang yang ada motor, belilah satu riding suit yang proper untuk kita pakai. Tak kira brand apa, aku beli brand Alpha Star sebab nak masa tu je. Dah sekali beli sudah, aku takkan beli lagi dah. Kalau rosak ni rosak lah, aku tak beli lah. Basically baju yang suit yang aku pakai hari ni ini aku selalu pakai untuk long distance. Tapi sajalah kan pakai. Sebab dah tak pergi long distance pergi kerja je, pakai lah. Dia setiap biker lah, setiap biker orang yang main motor ke apa, dia mesti ada satu barang, riding gear ke, helmet ke, mesti ada satu barang yang dia teringin sangat dia nak pakai yang premium je. Macam aku dah dapat satu Xiaomi tapi Spirit 3 je lah. Model yang dah lama, yang dah 2-3 tahun kan. So aim aku yang next untuk beli X15 lah.
Dia kalau kau pakai complete suit, yang kau yakin dia punya kualiti, dan kau bawa laju pun dia rasa yakin. Apa-apa pun safe ride guys. Pakai riding wear yang proper. Aku cuma tak cukup satu je lah, riding pants yang ada padding. InsyaAllah kalau ada rezeki beli satu lah. Ada juga beli, dah beli dah satu, tapi biasalah dia apa, kopi, seluar brand kopi ni dia kadang sizing dia tak matching lah. Sebab beli pun online. Nak proper kena pergi kedai fitting lah. Aku minat agak satu seluar Starfield Night tu kan, kain. Sebab ada brother daripada group aku tu dia pakai. Cakap macam nice juga kan, seluar dia seluar mesh campur-campur daripada Starfield Night. Maybe aku lepas ni kalau beli next full suit punya, maybe aku akan cari Starfield Night lah. Sebab tu biasa aku nak bagi tahu, okay, walaupun glove ni apa style kan, mahal je lebih, tapi tak ada sedap sangat pun. Dia nak sedap kena pakai yang 300-400 punya model tu kot. Aku lagi suka pakai yang Starfield Night yang selalu korang tengok dekat video aku tu, yang glove celoreng askar biru tu. Itu RM80, RM70 lah. Tapi itu jauh lebih sedap daripada apa style ni. Alright, aku pada nak sampai office. Tadi tak sempat nak intro lah. Tak apalah, santai saja. Okay, kalau korang suka dengan konten aku, minta tolong untuk tekan button like, subscribe, komen. Kita berinteraksi di sana. Tadi aku ada tanya soalan kan, riding gear apa yang korang suka. Mesti ada suka yang korang nak beli lah. Boleh komen kat bawah, yang teringin sangat nak pakai lah. And sekali seumur hidup merasa tu kena. Okay, korang komen kat bawah. Jumpa lagi. Ride safe. Safe ride. Jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.